Barbarians semua, aku just nak share lah. Nampak ni masalah yang kena ketat. So hari ni aku akan cuba tengok kat mana nak buka. Yang aku tahu, first kau kena buka ni, lampu ni kena buka. Skru dia ada dua belakang sini, kemudian dalam tu ada skru. Kau kena buka daripada bawah sini pula. Nampak tu ada skru tu, ada tiga, satu, dua, belakang wire tu ada satu. Bagus betul lah engineering China ni. Alright, anyway, so aku fast forward dulu, nanti dah buka aku tunjuk balik. Okay, kau nak buka skru belakang ni kan, nampak ni. So screwdriver kau tak boleh panas sangat kan, kena cari yang pendek-pendek, barulah kau boleh celah kat sini. Okay, macam aku dah buka tadi. So ni skru tadi. Okay, ni ada skru yang tiga tu. Okay, so kena buka sini, and then baru aku boleh cabut ni. Kita tengok. Okay, aku pun dah buka. Kenyang juga. Okay, nampak tak skru tu? Okay, tu satu. Mana dia? Oops, sorry. Okay, satu skru kat situ, satu skru kat situ. Okay, memang boleh kita pusing daripada luar ni, pusing-pusing. Tapi the thing is, kau punya kabel untuk lampu signal ni, dia akan berpintal lah kat dalam tu, nampak kan? So jadi renyah sikit, dia akan pintal dengan batang signal tu. So nak tak nak, kau kena buka, kau kena ikat elok balik, barulah dia okey. Okay, sebab lampu signal ni pun dia tak ada skru, dia lekat je, nampak ni. Okay, lekat je, dia tak ada skru on. Jadi aku dah try sebelum ni, bila aku gam balik, gam tu tak kuat, maka hilang cap aku ni. Nampak tu ada cover dia, yang ni tak ada cover dia. So sebaik dia ada secondary punya cover ni. So aku lekat dululah sementara nak tunggu beli yang baru. Mahal juga sebiji ni. Okay guys, ni dia spanner yang aku dah jumpa, size 14 So kita kena ketatkan yang kat dalam ni lah. Ini masalah tak stand ni. Okay, kena ketat kat situ tu, lepas kita tengok. Okay, aku sambung balik. Tadi misi gagal, buka kat sini tak boleh. So kita kena buka lampu ni, nampak ni. Dia ni dia akan menyelit di kat dalam tu. Dia akan selit dekat, aku panggil T-jig ni lah So dia akan selit ni. Okay, ini dia akan selit dekat dalam tu, baru dia akan secure, baru dia tak goyang. Kalau dia terkeluar ataupun dia dah haus kat dalam tu, memang dia akan goyang lah. Dan kan, dalam lampu ni dia tak ada skru. Okay, nampak tak? Zoom kat situ. So clip ni, yang ni dia akan selit dekat situ, slot kat situ. Nampak? Baru dia tak goyang. Tak? Sebab dia kena lock betul kat situ, masuk balik. Masalahnya kau nak buka ni, kau memang kena tanggal lah lampu ni. Memang kalau kau ni kena gam balik kan. Kalau tak jadi macam aku, satu cap sudah jatuh sebab aku tak gam betul. So ni aku tapekan je supaya dia tak jatuh. So nampak tu kat dalam tu, kau kena slot in kan dia betul-betul, baru dia duduk diam. Jadi mana belah sini pun lebih kurang macam tu. Itu aku dah buat sekali. So tapi lama-lama dia longgar balik. Dia tak ada pula macam klip ke apa ke supaya dia boleh duduk diam, tak ada, supaya dia lekap dengan baik. So bila kau vibrate, benda ni for sure dia akan longgar balik lah. Itu masalahnya. Okay, kena tukar lampu Harley Davidson lah. Lampu Harley Davidson ni dia punya soket dia macam lain sikit. Okay, kita tengok macam mana depan ni. Dia yang menjadi dilema ni ialah bila kau ride kan, nanti bila kau langgar bonggol ke apa, kau dengar ni kan, dah sedap lah macam bunyi gerorak kat belakang kan. Ingat kenapa benda kan, rupanya sebab benda ni vibrate. Itu yang tak best tu. Okay, misi aku berjaya sikit. Dengan renyahnya buka kat sini, tapi rupanya tak boleh. So sebelah sini nampak dah tak goyang sangat, sebab aku punya cap ni dah memang tak ada sebelum ni. So aku buka je lah tape aku ni. Okay, sebelah sini aku tak buka lagi sebab aku tak ada gam. Nanti nak buka ni, nak gam balik, aku tak ada gam, dah seleceh pula. So aku akan buat lain kali.
So untuk guna Bobby sekalian, ini cara korang nak ketatkan korang punya lampu yang menari-nari kat belakang ni. So korang kena ada gam. Okay, ini tak ada skru kau kena kompil betul-betul lah. Okay, slowly buka, ataupun nak kita ke, aku tak pastilah cara dia. Aku tadi ompel je, memang renyah juga lah. Ompel, buka, dah aku betulkan. Tapi nampak gayanya sekejap je dia dah longgar balik. So this time ya sebab sebelah ni cap dia tu dah hilang, dah jatuh. So aku buka je, betulkan. So nampak dia dah tak menari lagi lah. Ok, semoga information aku, sharing aku bermanfaat. So siapa peminat Bobby boleh follow dan kita grupi. Assalamualaikum.